Dalam dunia moden, rangkaian ialah nadi kepada komunikasi. Namun, kerosakan rangkaian boleh mengganggu operasi. Mari kita belajar cara mengesan masalah rangkaian. Kenapa tak boleh akses internet? Seterusnya, gunakan arahan ping untuk menguji sambungan. Typekan ping 8.8.8.8 dan tekan enter. Jika muncul jawapan sebegini, sambungan anda baik. Tetapi jika ping gagal, cuba reboot router. Kadang-kadang peranti rangkaian cuma perlukan reset semula. Jika masalah masih berlaku, semak konfigurasi IP. Pastikan komputer menerima alamat IP yang betul. Gateway kosong, PC tidak tahu arah keluaran. Dan dengan langkah sistematik, kerosakan rangkaian mudah dikesan dan diselesaikan.